Selagi mana kita tak berkorban, selagi itu kita belum laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Sempena Hari Raya Korban kita sambut. Hidup ni adalah berkisahkan tentang pengorbanan. Bagaimana seorang ayah berkorban masa dan tenaga mencari nafkah untuk anak dan isteri. Bagaimana seorang ibu berkorban nyawa, masa dan harta untuk melahirkan anak dan menjaga, membesarkan anak-anak. Itu juga pengorbanan seorang anak yang bersusah payah cari rezeki supaya dapat membalas jasa ibu ayah. Jadi hidup ini tak boleh lari daripada pengorbanan dan kita sentiasa perlu berkorban untuk orang lain. Pada hari ini kita rasa kita ni masih selesa, masih tak ada tanggungjawab. Sebenarnya kita banyak tanggungjawab. Kehidupan dan diri kita ni kita perlu gunakan untuk berkorban kepada orang lain. Pada permulaan mungkin kita akan berkorban kepada family kita. Lama kelamaan dia akan jadi semakin besar dan mungkin kita perlu berkorban dan kita perlu berbakti pada masyarakat, pada negara. Paling besar adalah kita berkorban untuk menahan keinginan kita supaya kita boleh taat perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang dan jadi hamba yang terbaik. Seterusnya ikut sunnah Nabi dan jadi umat yang terbaik.